A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم أن في صحة وعافية إن شاء الله. في هذا اليوم سنبدأ موضوع الجديد عن تاريخ الأدب العربي، خصوصا إلى مدخل إلى الأدب في العصر الجاهلي. وأنا أخوكم محمد شهمي بما صبري، متخصص في اللغة العربية وآدابها في سنة الثالثة. سننظر المحتويات في هذا اليوم. عندنا 4 محتويات. Kita ada 4 tajuk pada hari ini. أولا التعريف بالجاهلية وحياة العرب في هذا العصر. Kita nak mengenali berkenaan dengan apa itu perkataan jahiliyah dan kehidupan Arab pada zaman jahiliyah dari segi ada beberapa aspek. Yang kedua, kita akan tengok kepada asy-syi'r al-jahili wa khasaisuhu wa aghraduhu, iaitu puisi pada zaman jahiliyah dari segi pengkhususan dan tujuan-tujuannya. Dan yang ketiga, kita akan tengok kepada al-mu'allaqat as-sab' wa namuzaj asy-syi'r, iaitu kita tengok pada syair mu'allaqat yang ketujuh dan contoh-contoh syair. Dan yang terakhir sekali, funun an-nasr al-jahili wa anwa'uhu, iaitu seni-seni prosa pada zaman jahili dan jenis-jenisnya. Jadi insya-Allah saya harap tajuk ini ialah satu tajuk yang merupakan mulakhas daripada tajuk Tarikh Adab Arabi, insya-Allah, untuk membantu kalian dalam mempelajari pengenalan kepada sastra. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu at-ta'rif bil jahiliyah wa asri. Awalan, ma makna al-jahiliyah? Apa itu dari segi ta'rif ataupun pengertian al-jahiliyah? Kita tengok kepada pengertian yang pertama, iaitu naqidul ilm aslan, iaitu lawannya kepada ilmu. Al-jahlu ضده ilm. Tetapi fi hadzal asri nastakhdim al-jahiliyah. Kalimat jahiliyah huna, al-jahlu yani adam al-ma'rifah bid-din wa tauhid, iaitu kita tengok kepada zaman jahiliyah ini mereka jahil ataupun mereka tidak tahu ataupun mereka nak dikatakan sebagai bodoh di dalam ad-din, iaitu pengetahuan agama, dan berkenaan dengan tauhid, iaitu keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jahlu aqidati Ibrahim alaihi salam, iaitu kita tengok kepada pada zaman jahiliyah ini bahawa masyarakat Arab pada zaman jahiliyah mereka tidak beriman ataupun mereka beriman kepada benda-benda yang menyekutukan kepada Allah, dan mereka pun melupakan ajaran Nabi Ibrahim. Wa asrul jahili yamtaddu hadzal asr ma baina, kita tengok kepada tahun bagi jahiliyah ini ialah 150 hingga 200 tahun sebelum kedatangan Islam, dan ataupun dikenali sebagai bi'asatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu saja berkenaan dengan at-ta'rif bil jahiliyah wa asri. Sanantaqil ila al-hayatil arab fil asril jahili. لدينا أربع حياة العرب في عصر الجاهلي. أولا الحياة الدينية, iaitu kehidupan dalam agama. Yang kedua, al-hayat al-ijtimaiyah, iaitu dari segi masyarakat. Yang ketiga, al-hayat as-siyasiyah, iaitu kepemimpinan ataupun politik. Yang keempat, al-hayat as-thaqafiyah, iaitu ilmu-ilmu dan pelbagai bidang-bidang dalam masyarakat jahiliyah. Saya nak fokuskan kepada 4 key point yang utama dalam hayat al-Arab fil asr jahili. Awalan, hayat ad-diniyah, hum wathmiyun wad diyanat baqiyah. Wa thaniyan, hayat al-ijtimaiyah huna ladaiha isnain min makarimil akhlaq. Awalan, adat karimah, wa thaniyan adat zamimah. Wa indana al-hayat as-siyasiyah wa hum yatakawwan min ahli al-hadar wa ahli al-badwi. Wa thaniyan wa rabi'an عندنا الحياة الثقافية. كانت عرب في ذلك الوقت
yufaddiluna al-ilm wal adab wal ulum al-mutanawwi'ah. Awalan nanzur ila al-hayat ad-diniyah, iaitu kita fokus kepada kepercayaan agama pada masyarakat zaman jahiliyah. Yang pertama, kita tengok kepada kanal Arab mu'azzamuhum wasniyin. Sebahagian masyarakat Arab iaitu zaman itu ialah wasniyin. Apa itu wasniyin? Iaitu mereka ialah ya'budunal asnam wa yusyrikuna billah. Mereka menjadikan patung ataupun berhala sebagai sembahan, ataupun dia nak menjadikan mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana di ada surah Al-Quran menyatakan tentang kenapa masyarakat jahiliyah menyembah berhala. Dan apa yang kita tengok dalam zaman jahiliyah ini juga, minhum ya'buduna al-lat wal uzza wal manat. Antara berhala yang terkenal pada zaman itu ialah al-lat wal uzza wal manat. Dan ada juga kanat Arab diyanat baqiyah. Ada juga sebahagian Arab mereka mempercayai agama-agama yang dibawa kepada zaman dahulu, seperti Yahudiyah, iaitu Yahudi, dan juga Nasrani, iaitu Yahudi dan juga Nasrani. Wa fiha fi'atun yu'minuna bitauhid. Ada juga sebahagian masyarakat Arab yang mempercayai ataupun beriman kepada tauhid kepada Allah, dan mengamalkan sebahagian ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya Zaid ibn Amri dan Waraqah ibn Naufal. Dan juga mereka hum az-zanadiqah, mislu mereka juga mempercayai tentang bintang-bintang, an-nar, api, dan juga al-bahri, dan berkenaan dengan laut. Nantaqil ila al-hayat al-ijtimaiyah. Awalan kanat al-Arab akhlaq karimah. Mereka ada satu yang dinamakan sebagai akhlak yang mulia, iaitu antara akhlak yang mulia yang kita akan fokuskan mereka ialah as-sidqu, iaitu berkata benar, wal wafa, setia, wan najdah wasyuja'ah, mereka sangat berani, dan juga wa ikramid duyuf, mereka mengutamakan tetamu pada masyarakat itu. Bila kita tengok pada masyarakat jahiliyah, mereka sangat terkenal dengan sifat-sifat yang mulia dalam kalangan mereka. Walaha adat zamimah, mereka juga ada adat ataupun kepercayaan peninggalan yang tercela ataupun yang buruk, seperti as-salbu, iaitu merompak, ataupun kita nak katakan sebagai as-sariqah, mencuri. Dan juga al-harbu, iaitu perang antara kaum, antara ahli keluarga dan lain-lain. Dan yang ketiga iaitu wa'dul banat. Yang paling teruk sekali ialah wa'dul banat, iaitu menanam anak perempuan hidup-hidup. Wa rabi'an syarbil khamri. Wa hadza ma yadullu ala al-Arab kanu adat karimah wa adat zamimah. Wa thumma al-hayat as-siyasiyah. عندما ننظر إلى الحياة السياسية كان العرب نمطين. أولا العرب البدوي، iaitu Arab Badui. وثانيا العرب الحضري. Arab Badui ini ialah kanu ya'ishun fi hayat ghairu mustaqillah. Mereka hidup keadaan yang tidak tetap. Fakanat hayatuhum tantaqilun. Mereka sentiasa berpindah randah dari satu tempat ke satu tempat, mengikuti masadir al-ma' wal ashbi, iaitu mereka sentiasa mencari tempat-tempat yang ada bekalan air ataupun rumput-rumput untuk diberikan makanan dan kehidupan mereka. Wa ittakhadhu al-khaym masakinahum. Mereka juga menjadikan kemah sebagai tempat tinggal mereka. So apa yang kita boleh conclude di sini bahawa sebahagian majoriti masyarakat Arab ketika itu ialah al-Arab al-Badwi. Wa kana al-Arab al-Hadari ya'ishun hayat mustaqirah. Mereka hidup dalam keadaan yang tetap ataupun selesa fil mudun, di kota-kota, wal qasri, iaitu yang dinamakan sebagai istana. Waqad amilu fi tijarah wa zira'ah wa sina'ah. Mereka juga bekerja dalam bidang perniagaan, perladangan dan pertukangan. Wa rabi'an wa laysa akhiran
Al-hayat al-thaqafiyah. Kana al-jahiliyin saqafat wa ulum wa khibrat adidah. Mereka juga mempunyai satu kemahiran, kepakaran ataupun ilmu-ilmu yang pelbagai, yang utamanya seperti qudratul adab wa fasahatil qawli. Mereka ada satu nama kepakaran dalam sastra, iaitu dalam mendeklamasikan puisi saja ataupun prosa-prosa ataupun teks khutbah. Dan ladaiha ilmu tibbi, iaitu ilmu kedoktoran, wa ilmu al-ansab, iaitu ilmu ansab ni ialah satu ilmu yang kita namakan sebagai mengenali tentang nasab-nasab mereka yang terdahulu dan nasab yang pada masa hadapan. Wa ilmu al-kuhana wal arafah. Dan saya nak disclaim sini bahawa ilmu al-kuhana wal arafah ialah ilmu yang sangat tercela pada zaman jahiliyah. Mereka sangat suka menilik masa hadapan. Contohnya, kita ambil satu contoh. Okey, kita ambil ada satu nak pergi ke berdagang. Okey, mereka ambil dua anak panah. Satu hari yang nak pergi, satu hari yang baik, dan yang kedua hari yang tak baik. Mereka akan pusing dan mereka akan tengok nasib mereka. Kalau tak baik, mereka tak pergi. Itulah salah satu contoh al-kuhana wal arafah. Wa ilmu rihlat. Mereka juga ada satu yang namakan ilmu-ilmu tentang pelayaran. Mereka sentiasa berpindah randah dan sentiasa mengikuti perkembangan semasa berkenaan dengan politik-politik di Syam, di Iraq dan juga Yaman dan sebagainya. Dan mereka juga mempunyai pengalaman dalam az-zira'ah. Sekarang kita fokus kepada asy-syi'ru al-jahili wa khasa'isuhu. Awalan nanzur ila ما هي الشعر. أولا الشعر هو كلام موزون مقفى وتقوم على العاطفة والخيال. Syair ialah puisi, iaitu satu kalam yang ada wazan dan juga qafiyah yang terbina dari segi perasaan dan juga khayal, iaitu bayangan ataupun kita nak menggambarkan sesuatu benda. Dan juga apabila kita nak tengok simat ataupun ciri-ciri dalam asy-syi'r al-jahili, kita tengok pada asy-syi'ru diwanil Arab. Okey, apa maksud diwanil Arab? Iaitu syair, ada yang mengatakan bahawa ialah koleksi Arab. Koleksi iaitu yang dinamakan sebagai ta'uddu wasiqah tarikhiyah, iaitu satu yang dinamakan sebagai dokumen sejarah yang mana terkumpul tentang peristiwa-peristiwa Arab, iaitu dalam politik, masyarakat dan juga dalam dari segi al-hayat al-aqliyah. Okey, untuk berkenaan dengan syair, mereka juga ada bakat dari segi mendeklamasikan ataupun menulis syair, iaitu mereka tidak menulis syair, tapi mereka hanya qudratihim al-aliyah fi hifzi syi'rihim, fi hifzi abyat syairihim. Maksudnya pada zaman jahiliyah ini mereka terkenal dengan al-ummiyun, iaitu mereka tidak mengenali al-kitabah wa al-qiraah. Sebab itulah pada zaman jahili mereka akal, iaitu ma'rifah mereka luas, sebab mereka mampu menghafaz beribu-ribu bait syair. Kita tengok kepada khasa'is ammah fi syair al-jahili. Awalan jazalatul alfaz wa quwwatut tarakib wal uslub, iaitu lafaz-lafaz yang disusun itu sangat tersusun, dan juga wa quwwatut tarakib wal uslub, iaitu asalib makna-makna dia dan juga bentuk syair ni sangatlah kuat. Apabila kita tengok struktur dalam syair tersebut, mereka memilih perkataan tersebut dengan telitinya, dan makna itu mendalam dan menggambarkan tentang sesuatu dengan sesuatu. Wa istikhdam as-suwar al-fanniyah, mereka juga menggunakan as-suwar al-fanniyah, iaitu yang dinamakan sebagai ilmul al-bayan. Contohnya tashbih, iaitu simile, majaz, metafora fi syi'rihim. Wa salisan al-i'timad ala al-akhila fi tasawwur al-hissi wal juz'i. Pada zaman jahili juga, mereka juga terkenal dalam al-khayal, iaitu macam mana kita nak menggambarkan sesuatu benda ataupun tempat ataupun orang tersebut, sama ada dalam bentuk hissi ataupun juz'i.
Ada sebahagian riwayat mengatakan dalam syair mereka yang tergandung dengan ghazal ataupun dari segi percintaan, mereka banyak fokus kepada at-tashbih al-mar'ah bil jamal wa ma ila zalik. Wa rabi'an fitriyatul ma'ani wa wuduhiha wa mutabaqatan lil waqi', iaitu makna-makna tu yang secara tabi'ah, iaitu secara neutral. Maksudnya tidak terganggu apa-apa sahaja dengan benda-benda yang merosakkan. Dan setiap benda-benda lafaz mereka sangat jelas. Wasidqu fi ta'bir 'anil nafsi, iaitu mereka as-sidqu iaitu setia ataupun benar dalam menyampaikan apa yang ada dalam hati mereka. Okey, kita berhenti dulu untuk syair jahili wa khasaisuhu. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby.